ingat molek orang tu lelaki dia orang jantan nak pesan ke orang jantan semua, pesan ke suami orang jantan hak ada bini lah, kena padu ke bini kita, makan pakai dia semua kena padu. Duit pitih dia kena padu. Mereka bini kita kaya dah nak buat gapo, buat abang nak 50 kau, kita ada 30,000. Tak ada noh tu tak apa. Ni hak isteri tak ada derita hidup ni. Nak makan lagi susah. Allahu akbar. Tak ada tu laki tak kerjanya makan hak kita juga. Hak kita ni buat sepah dia ikut bau. Kita siapa nak makan tak ada arah. Makan kodak-kodak tadi bini tadi tu laki. Tu laki sedap semua cokoh kedai kopi. Utak kucate tu gak wi kleng makan tu gak wi sedap lah. Naki lagi, kecil besar lagi, baung lagi. Bini dia kecuk rumah. Tak ada boleh makan gapo namu. Makan sekali dengan anak-anak. Susah. Ni ingat molek dah. Sebab tu ingat molek kita. Kena tengok molek lah. Nak cuci kena molek no ya. Bini suka semua dengan kita. Puas hati dengan kita tak apa dah. Kita buatlah pasal mana pun. Tu ingat molek dah. We ada redom. Ni. Pasal bini bekai. Hak bini bekai. Hak tu win apa lah. Tidak. Kalau nak hera, kalau nak apa tak hera lah. Tengoklah kita ada muhimah tu yang kerja po dia suruh godel suruh pinyak. Tak apa lagi le deh. Dia suruh pinyak. Ulama suruh pinyak. Tapi kalau tak hera dengan pinyak bawah sakit beria. Tu ya tu. Ia retino no ya tu bekai mulut yalah. Pai suti hundu lalu dah. Tapi dia baca tu laki Allah ni nak buat apa tak boleh. Royak saja. Ya Allah dulu dah. Ya Allah romo tu. Kalau haya manggil Jawa. Nampak ya Allah dah. Padahal tubuh besar dia. Dia tenang ya pada bini dia tu. Dia tepung morai dah. Tapi dia masa takut jangan. Bini ya halus pun ceneng-ceneng. Sepuluh bantu pedai dah. Ada dalam sejarah. Orang nak pergi mengadu kepada Sayyidina Umar. Ketika tu Sayyidina Umar jadi khalifah, jadi raja. Lepas Abu Bakar dia letak Sayyidina Umar jadi khalifah. Dia ni turun tangga lah. Tak ikat nak sobat dah. Bining dia kuat. Bining dia menyakiti ketuk lelaki dengan mulut lagi, dengan gapo lagi, cerai. Gi nak ngadu ke khalifah. Gi siapa di pintu pagar Umar tu. Dia ni dengar dah bini Umar duk mengepek. Bini Umar duk mengepek. Prok-prek Umar duk dia. Dia tak kena, bini Umar teruk lagi ada bini kelik aku. Kelik lah dah. Boy paling kelik. Umar pun tengok, weh, nak gimana kena kelik? Kelik apa? Ada kerja apa? Yo ya. Ya Amirul Mukminin, aku mari nak mengadu bini aku. Isteri aku teruk, bini aku ni kaya. Tapi aku mari sini tengok binimu teruk lagi, Umar. Umar pun jawab lah, orang Tino lagu ni lah kita kena sobar banyak kata. Kita kena sobar banyak dengan isteri. Tengok Umar hok bekai dah tu. Orang takut lah ke rumah. Sabit tu no ya orang kedebe ya Allah dengan bini. Cuba tengok orang kedebe dia kata dia duduk debe tu. Setelah kita tanya dengan bini dia. Ngako. Ya kedebe dengan orang dengan bini ya Allah. Haning nak ajak kata. Umar kata kena sobar dengan orang Tino. Biar ke dia dia tak gerak dah, dia lemah dah, dia boleh kata. Tidak nak ayat tu. Kita ke jatuh kena sobar. Tu nak ayat kata. Tu nak ayat. Sebab itulah sobar dia. Tu. Habis itu deh.